Cara Allah sayang kita berbeza daripada manusia sayang manusia. Manusia sayang manusia, anda sanggup tak tengok anda isteri dan anak-anak susah? Kita tak sanggup, kita nak dia senang, biar aku susah, tapi anak bini aku senang. Allah berbeza. Kau sayang aku, betul kau sayang aku? Ujian datang. Dalam dunia ni, siapa yang paling Allah sayang? Yang paling taat pada Allah? Rasulullah SAW. Nabi yang paling teruk disahkan Allah, Rasulullah SAW. Sebab tu faham? Allah Rabb, dia berbeza daripada manusia, cinta manusia. Tapi Allah Rabb, Allah cinta hamba dia, Allah uji untuk naik level yang paling tinggi di syurga. Dia bagi satu ujian. Ada orang tewas dengan ujian. Ada orang dia berjaya dengan ujian. Ada orang lepas ujian dia lagi jadi kuat. Jadi kita tak salahkan adik ni. Adik ni mungkin dia ditekan, mungkin tak ada orang yang support dia. Tapi percayalah kalau dia jumpa apa. Abang dulu bila dengar satu bayan, orang cakap satu ulama beritahu, dalam hati kita ni kena ada dua. Pertama kena ada Allah, yang kedua kena ada Rasul. Abang teman tahu, tiba-tiba dia cakap, tuan-tuan, isteri dan anak-anak tak boleh masuk dalam ni tuan-tuan. Abang tak boleh terima bayan, tinggi sangat ni, pelik ni. Ibu dan ayah tuan-tuan pun tak boleh masuk dalam ni tuan-tuan. Hanya Allah dan Rasul yang boleh masuk dalam hati tuan-tuan. Saya kata ini memang aku tak boleh terima. Hujungnya ada terjemah, dia cerita. Last kali kata, tuan-tuan, orang yang ada dirinya Allah dan Rasul dalam hatinya, pasti dia akan taat ibu dan ayah macam mana Allah taat Nabi taat ibu dan ayah. Kalau orang yang ada Allah dan Rasul dalam hatinya, dia pasti sayang anak bini macam mana Nabi sayang anak bini. Tapi kalau orang yang tak ada Allah dan Rasul, dia sayang anak bini dalam hati, dia tak ada Allah. Allah dan Rasul tak ada, dia hanya ada anak bini, ada anak isteri. Dia ada anak bini, tapi dia tak solat. Dia berjaya tidak? Dia tidak. Walaupun dia taat macam mana pun dengan mak ayah, dengan isteri dan baik. Sebab Allah yang bagi nikmat itu.